Salam sejahtera. Arif Aiman muncul penjaring terbanyak tempatan dengan 61 gol hanya pada usia 23 tahun. Arif Aiman Hanapi kini menjadi penjaring terbanyak tempatan buat kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim (JDT) dengan 61 gol dalam semua pertandingan. Dua jaringan Arif ketika kemenangan 7-0 JDT ke atas PDRM dalam perlawanan Liga Super Malaysia pada 5 Oktober 2025 mengatasi rekod 59 gol yang dijaringkan legenda kelab, Safiq Rahim. Hanya Bersenda Silva dan Gonzalo Cabrera sahaja yang menjaringkan lebih gol buat JDT masing-masing dengan 166 dan 66 jaringan. Arif mencatatkan rekod ini dalam 170 penampilan turut melakukan 66 bantuan jaringan buat kelab. Arif telah menjaringkan 30 gol dalam Liga Super Malaysia, 8 di Liga Juara-Juara AFC Elite, 10 di Piala FA, 12 di Piala Malaysia dan 1 di Piala Shopee. Luaskan kuasamu Johor.